Mia dah terbiasa, Walid. Daripada umur Mia 14 tahun lagi, Mia dah terbiasa dah buat semua tu. Mia cuba. Tapi Mia rasa lain kalau Mia tak dapat. Mia tak boleh kalau Mia tak ada lelaki. Tak apa, tak apa. Setiap manusia pasti ada buat kesilapan. Kalau Mia nak berubah, alhamdulillah. Pasti ada jalan dia. Allah sentiasa terima taubat hamba-Nya. Walid, Mia memang nak berubah. Tapi apa? Pandang Walid. Mia kena anggap yang Walid ni ayah Mia. Jangan malu. Mia boleh kongsi apa aja dengan Walid. Sebab Mia datang sini nak berubah. Kan? Mia jangan takut. Apa yang Mia cakap dengan Walid ni, antara Mia dengan Walid saja. Orang lain takkan tahu. Dan Walid akan simpan rahsia ni. ya tak boleh kalau Mia tak ada lelaki. Tiap masalah ada jalan penyelesaiannya.